not home today, but glamping Ipoh. Yes, macam biasa, kita akan buat OOTD dulu sebelum bertolak dan menunjukkan diri yang gagal. Hi guys, Kereta tak payah. so inilah barang-barang kita nak camping. We have dry food. So, oh my god. Ni makanan basah dalam ni. Oh, mic kat sini. Haha. Dan camping kali ni kita 1 hari saja, tapi kami memang suka bawa seperti nak pergi 3 malam dan menganggap kereta Azian ni sebagai trailer. Karina, awak hilang berapa ramai followers? Kita hilang 25,000 ya. Ada yang hilang lebih banyak ke? Tak bolehlah Roger-Roger. Kita era muzik kita ni. So sekarang ni apa yang kita nak tak ada. Tak ada rezeki. So kita kena fikir option berbeza. You Australia what you like? Yang mana ni? Bukan. Yang mana? Dah habis dah. Sampai berapa? 10.5. Sekarang baru 8. Oh. Sumprit mana? Ni sumprit. Sini tak ada tepi yang sebelah ni ya. Okay. So now kita stop dekat Ian dulu. Hari ni cuaca hujan, tapi kita tak sure lah dekat Ipoh nanti dia hujan juga ke tidak. Hopefully not. Sekarang kita misi mencari apa sayang? Si mencari daging. Daging. Shabu-shabu. Kenapa dia tak nak ikut muka? Daging. Shabu-shabu. Shabu-shabu. Lepas tu polystyrene ice. Okay. Kenapa dia tak nak ikut muka? Polystyrene ice. So sekarang ni kita cari polystyrene ice shabu-shabu. Tapi yang halal tau, bukan shabu-shabu yang terlarang. We got this. Tapi ni bukan yang kita orang nak. But never mind. Harga dia pun tak sama je lah. Tapi cumanya yang before this kalau kita orang beli, dia lagi jimat. Okey lah. Okey tak? Okey. Mana muka you? Muka you. Okay. Okey. Right. Boleh. Okey lah. So nak kita akan tengok-tengok dulu apa yang boleh beli. Harga dia mahal sikit guys. Okey lah. Wow, first time datang sini. See? Vintage betul. Subang sini sayang? Subang Ya, sebelum antara mall ni. Antara mall yang terlama lah. Kita nak pergi Mr. DIY. Wow, tengok wayang dulu ke? Lambat dah. Tidak saja tunggu kat situ ni. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Kau pergi. Apa kata Eureka I pula? Vintage lah. Very classic. Walau tak bersama dia. Mana kita punya ni? Oh, kita punya Mr. DIY dekat sana. You suka tak? Suka? Kita start juga datang ni. Alright, now kita dah sampai dekat Tapah. Tapi kita sampai pukul 3.28. Buk tu masuk dekat kulit you. Tak. Ih, macam mana boleh masuk dekat kulit? So kita lagi berapa Kita sampai pukul 4 lebih. Tengoklah hari ni penuh dengan rahmatnya. Hari Jumaat. I nak jadi macam Wak Nat. I tak nak bagi tahu tarikh. Wak Nat tak bagi tahu tarikh. So orang tak tahu video ni bila.
Daripada KL tadi, sampai sekarang hujan tak berhenti-berhenti. Kita orang ingatkan hujan dekat KL sahaja. Dah lah, korang baca je lah subtitle ni. Actually saya kena voice balik sebab saya takut kena copyright sebab dekat belakang ada lagu. Boleh macam rendam kaki boleh lah. Boleh lah buat ada-ada. So kita Tunggulah sampai kat sana Memang lama sikit. Dan tak tahu nak record apa dalam kereta. Alright, kita dah sampai pukul 4.35. Tapi perjalanan dia agak mencabar kerana terlalu jauh ke dalam dia. Ni kalau jadi cerita apa? Zombie kamu pisang ni jauh yang nak keluar ni. Ini kalau lari macam awi pun rasa tak keluar-keluar lagi ni. Dia dalam juga sebab nama glamping ni Go Glamping by Rosita. Ali Syukri punya mak. Ya, Ali Syukri punya mak. Dalam juga. Korang tengoklah. Kawasan dia mencabar ya. Tak apalah. Bila lagi kita nak nature sayang? Betul. Enjoy je lah. Ush. Apa yang tinggi sangat ni? Apa yang tinggi sangat ni? Kita orang tengah menjunam guys. Ini kalau budak lajak bawa basikal kat sini. Memang lajak. Kau tengok ni. Alamak, dia dah tu biasa dah. Tadi memang melajak. Kalau kau tengok daripada situ memang melajak. Ni kalau saya bawa basikal ni dah terlajak masuk hutan dah ni. Aduhai. Betul-betul hutan punya hutan lah. Tak ada siapa boleh challenge hutan ni lah. Dia betul-betul kedalaman dia hutan punya dalam hutan. Dalam hutan punya dalam hutan. Perut hutan. Perut hutan. Ni kita orang duduk kat perut hutan. Bukan kat mulut tau. Dah sampai perut dah ni. Ekstrim jalan dia. Ekstrim sangat. See? Korang tengok. Ekstrim berpenuh. Takutnya. Ni memang kenderaan besar tak boleh lalu sini lah sayang. Dah mana tak ada punya. Okay, dah nak sampai guys. Dah nak sampai. Tengok dekat Waze macam dah nak sampai. Tu dia. Betul-betul dalam tak bagi can Sinju Retreat. Selamat datang. Bukan yang ni. Bukan yang ni guys. Di dalam sana. Oh tu. Tu dia. Laut dah. Dia tulis Ayan dalam lagi lah 700 meter lagi. Cantik. Wow. Kanan. Tu dia. Jauh lagi. Dalam lagi. Alright. So sekarang ni kita nak turunkan semua barang. Say hi. Banyak juga. Kita orang memang buat trailer. Okay. Ni sampah tadi. Ada lagi. Tu kat belah sana. Oh ni. Kita main bawa bantal je. Biar lelaki yang buat kerja. Kakak. So here we are. Wow. Ekstrimnya. Okay. So inilah tempatnya. Tada. Wah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Wow. Yay, finally. This is my first time ever pergi camping. This is my first time ever pergi camping. Kali ni kita pergi camping husband. Oh, macam ni. Okey lah.
Dia ada toilet guys. Toilet disediakan. Ayang macam kelakarnya. Okay lah, saya ni dulu, tutup dulu. Terima kasih orang baik. Korang so beautiful. So beautiful girl. Dari ni lagi tu orang punya kemah. Thank you. Wow. Wow. Oh, panjang lagi lah kemahnya. Oh dah. Lengu-lengu dah. Mana ni? Sini ada. Mana? Sini. Oh. Siapa punya suara? Wow. Tu dah. Tu dia. Tu dah. Dan thank you. Yes, Panasonic membantu. Also Panasonic juga. Ya guys, happy sangat. Alhamdulillah. Apa lagi kan? Orang tu. Tak terima. Wow. Senduk yang nak gaul ambil ayam tak ambil tu tak ada. Oh, pintu. Tak bawa. Tinggal lah. Teman ke kipas. Dah. Alright guys, hari ni saya jadi chef. Chef ni je lah, big ni je lah. Bertebal weh. Nanti saya bagi review sudah ke tak? Kita bagi review. Tak sangka dekat sini seindah ini ya. Masya Allah, tabarakallah. First time saya camping, tapi dia punya experience awal datang pun dapat. Alhamdulillah. Yang oren ni saya suka tapi sebab apa nama? Sikit kita beli kan. Kita kat lewa. Sebab berapa kita nak kena spend. Ini apa? Udang. Oh, udang. Macam udang ni. Tembun tu eh. Tak apa, main. Kita dah basuh dah udang ni semalam. Wow. Pakai minyak tuan-tuan. Semua gemuk. Dah siap. Makan-makan. Makan.
Kedengaran bunyi macam nak hujan. Alright guys, sekarang pun dah malam dah. Dah pukul 8.03. Tapi yang saya baru sedar, sepanjang perjalanan tadi saya baru sedar, yang di mana saya tak bawa baju balik. Saya gantung baju tu, saya tak bawa. Saya iron baju, seluar, tudung saya tak bawa. Aca cuba bincangkan, awak ni dah bawa baju apa yang ada aja. Saya bawa baju mandi, saya bawa baju tidur yang memang nampak baju tidur. Lepas tu baju yang saya tengah pakai ni, pakai baju ni lah balik besok ya. So inilah kejadian dia kalau dia waktu malam. Tada! Ayang buat babi busy ke? Okay. InsyaAllah. So beginilah ceritanya. Besoklah kita mandi ya. Cak ujuk angat-angat je nak mandi malam ni. Cak hijau aja, ujuk angat-angat. Bang, sedapnya bang. Bibi kami jangan suka yang hangat. Tapi Ani boleh layan lah. Masya Allah, hari ni hujan lebat sangat. But it's okay. Good experience for my first camping. And ada masalah pun sebab tadi nasib baik kita orang dah makan dah. Kita orang dah masak dah tadi. So Alhamdulillah, dia tak ada isu pula. Cumanya boleh tahan lebat jugalah malam ni. This is our first camping. And korang tengok ni, bocor guys. Allahu Rabbi. Aduh. Ayah. Okey je. Boleh lah, dia tak ada. So beginilah ya. Kita sampah. Jadi begitulah ceritanya. Tapi tak apa, kita boleh solvekan the problem. So okay lah. Semoga besok kita orang tak basah sangat. Semoga hujan ni dia berhenti lah. Sebab kita nak keringkan tutur yang basah. Good morning korang. Have a nice day. Sekarang pukul 6.41. Kita nak solat subuh kejap. Sekejap lagi kita sambung. Okay? Sekarang saya dah tukar outfit renang saya. Lepas mandi ni kita siap-siap and then kita go back to KL. Hai korang. So sekarang kita dah siap dah mandi tadi and then kita dah siap-siap bilas badan. So sekarang ni kita nak bersiap dulu. Disebabnya sekejap lagi mungkin kita makan and then kita balik lah. Okay, sekejap. Sebenarnya tadi saya dah pakai dah skincare. Saya dah pakai dah serum ni. Cumanya tak tengah record rupanya. Faham? This is our lunch. Ya, ni last one. Kru dia
Abang bye ya. Bye. Main lagi lah. Nak juga ada dialog. Nak ada dialog juga. Selamat. Terima kasih dia. Banyak lah. Okay bang. Bye, terima kasih Bi. Bye. Thank you. Main lagi. Ha. Nanti kami main lagi. Main rumah lagi jom. Alright guys. Sekarang kita orang dah perjalanan nak balik dah. Tadi saya tak sempat record nak kemas ke nak apa ke sebab panas sangat. Saya rasa bukan phone je boleh overheat, saya pun boleh overheat. Macam mana sayang? Best. Best. Best gila. Kata nak pergi lagi. Yes. Bila kamu nak pergi lagi? Disebabkan satu adventure lah. Kedua, glamping ni dia dah complete. Dia dah ada wifi, dia dah ada lampu, toilet bersih, plug ada. So complete lah, benda-benda basic semua dia dah ada. So senang lah untuk orang bawa family kan. Macam newbie yang suka baru nak belajar camping, sesuai lah tempat-tempat macam ni. Beginner. Tapi kamu tetap tak ada tidur juga. Tak tidur juga. Apa masalah kamu? Masalah saya adalah suka overthinking bila tidur. Kamu bertingkir ke malam tadi? Nanti malam semalam pun overthinking juga. Kamu bertingkir? Memang tak boleh. Memang otak ni suka fikir bukan. Macam tiba-tiba itu ke apa ke. So mata ni kiri kanan. Memang sebelah dah. Yelah kamu kata kamu dah boleh tidur. Saya tidur lah. Saja. Dia saja. Best. Recommended tempat ni. Gold Glamping. Gold Glamping by Rosita. Rosita, Ipoh.